Ya, betul tu. Emas manalah nak turun? Kalau kita tengok sejarah kenaikan emas, setiap tahun harga emas akan meningkat. Dalam setahun, dalam tempoh setahun pun harga emas meningkat lebih daripada 10%. Kalau tak percaya lagi, tanyalah mak dengan nenek kita. Kenapa mereka suka beli emas dan simpan? Sebab zaman mak dengan nenek kita dulu, belum ada lagi ataupun belum famous lagi emas jenis gold bar ni. Jadi mereka pilih untuk simpan emas jenis barang kemas 916 dan ke bawah. Jadi mereka akan beli sebab mereka tahu dengan emas mereka boleh rolling duit mereka bila perlu, bila terdesak. Dan mereka juga tahu emas makin lama mereka simpan makin tinggi harganya. Kalau tuan-puan tanya harga barang kemas pada mak ataupun nenek kita yang ada dekat tangan, yang masih ada dekat tangan, yang mereka dah beli lama, harga sekarang sudah tentu lebih daripada harga masa mereka beli. Itu buktinya harga emas takkan turun. Makin lama kita simpan makin naik. Cuma kita kena tahu dalam tempoh setahun, dalam tempoh yang terdekat memang kita akan nampak harga emas turun dan naik. Sekejap turun, sekejap naik. Kalau turun tu adalah masa untuk kita ambil peluang harga rendah untuk kita grab emas lebih banyak. Kenapa? Biasanya dia undur sekejap kemudian dia naik. Undur sikit dia naik, undur sikit dia naik. Dan mustahil harga emas tuan-puan akan jadi nilai kosong. Jadi jika tuan-puan nak grab kelebihan simpan emas ini, tuan-puan boleh klik link di profil, daftar percuma dan boleh simpan sikit-sikit mulai sekarang.